Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya rabbana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, muslimin, ayah-ayah, abang-abang rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita hadiri, ambil kesempatan, gunakan waktu ini untuk mendengar ilmu agama yang ia bermanfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Telah diriwayatkan daripada Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhu bahawa beliau telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam طويل الصمت قليل الضحك كان ضحكه تبسما. Mafhum daripada kata-kata ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam orangnya ini panjang senyapnya dan sedikit ketawanya. Maka barang siapa yang mencintai baginda Rasulullah dan menjadikan baginda Rasulullah sebagai qudwah, contoh yang dia mahu ikut, hendaklah dia mengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari sudut akidah dan juga dari sudut syariah, dan juga ikut akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ciri yang baik yang ada pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau orang yang panjang senyapnya. Dan ini adalah satu ciri yang baik untuk seorang manusia tanam dalam dirinya, supaya biasakan diri agar memanjangkan senyap. Apakah makna memanjangkan senyap? Yani kurangkan bercakap, kurangkan berkata-kata, melainkan pada perkara yang bermanfaat untuk akhirat. Lianna al-insan idza kathura kalamuhu yakthuru saqatuh. Kerana manusia ini lagi banyak cakapnya, maka lagi banyaklah salahnya. Dan boleh jadi kesalahan yang seorang manusia cakap ini boleh jadi ianya satu dosa. Orang yang memperbanyakkan cakap perkara yang sia-sia, perkara yang tidak bermanfaat, boleh jadi apa yang dia cakap itu menyebabkan dia ini berdosa. Contohnya seorang yang dia mengumpat orang lain, ataupun orang yang mengadu domba sehingga menimbulkan permusuhan antara dua orang yang lain. Maka cakap kata-katanya ini adalah maksiat, adalah dosa. Dan boleh jadi percakapan seseorang itu, mungkin seorang cakap perkara yang kufur, yang mengeluarkan dia daripada Islam, maka dia rugi dengan kerugian yang sangat besar. Maka telah berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man kathura kalamuhu kathura saqatuhu. Mafhumnya, barang siapa yang banyak cakapnya, maka banyaklah salahnya. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, man samata naja. Mafhum dari hadis ini, barang siapa yang senyap, maka dia yang selamat. Jadi kalau mahu selamat, banyakkan senyap. Mafhumnya apa tuan-tuan? Mafhumnya, janganlah kita memperbanyakkan cakap, melainkan pada perkara yang baik. Kalau sesuatu perkara tu perkara yang baik, tak apa kita banyak cakap. Contohnya kita buat nasihat yang baik, kita mengajarkan ilmu agama, kita mengajarkan anak-anak dan isteri perkara yang baik.
kita guna lidah kita baca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perkara yang baik kita gunakan lidah kita untuk memperbanyakkannya. Tapi perkara yang tidak ada manfaat untuk akhirat, jangan kita memperbanyakkannya. Nah, ini dua perkara yang nak kurangkan. Kurangkan bercakap perkara yang sia-sia dan kurangkan ketawa. Jadi baginda Nabi, dia panjang senyapnya, kurang ketawanya. Maka apa kesan kalau orang memperbanyakkan ketawa pula? Telah warid dalam hadis, iyyaka wa kathratadh dhahik fa inna kathratadh dhahiki yumitul qalb. Mafhum daripada hadis ini, Nabi beri amaran tentang memperbanyakkan ketawa. Kata Nabi, mafhumnya, sesungguhnya memperbanyakkan ketawa ini boleh mematikan hati. Jadi kalau tak mau hati jadi mati, jangan banyak ketawa. Ada sebahagian orang ni tuan-tuan asyik nak ketawa aja. Kalau dekat tempat kerja tu, suara dia lah yang orang dengar 2-3 bilik sebelah. Huha 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 huha. Ini bukan perkara yang disarankan dalam agama. Bukan perkara yang terpuji dalam agama, memperbanyakkan ketawa. Sikit-sikit ketawa tak apa, menceriakan suasana, meraihkan orang lain. Tapi terlalu banyak ketawa, ini ada kesannya kepada hati manusia. Yang dituntut adalah mengurangkan ketawa dan mengurangkan percakapan, melainkan percakapan yang sia-sia. Kalau seorang latih diri dia kurangkan bercakap, ini bantu dia dalam urusan agamanya. Kata ulama, syaitanus syakhsi idza wajada al-insana qalilal kalami yanza'ij. Syaitan ni tuan-tuan, kalau dia dapat seorang insan ni kurang bercakap, syaitan ni rasa terganggu. Wa in wajada kathiral kalami yafrah. Tapi kalau syaitan ni jumpa orang yang banyak cakap, maka syaitan happy, syaitan gembira. Yaqulu uqi'uh, kata syaitan mafhumnya, aku akan jatuhkan orang ini. Orang yang banyak cakap ni syaitan gembira kalau jumpa dia. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka kita ni kena latih diri kita sebagai orang yang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat? Siapa tuan-tuan? Kita, orang muslim, orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Falyaqul khairan, katakanlah perkara yang baik sahaja. Aw liyasmut, kalau tak ada perkara baik nak cakap, senyap. Sebab jadi zaman dulu tuan-tuan, ada orang daripada kalangan salafus soleh, to the extent sampai dia nak latih diri dia ni tak cakap perkara yang sia-sia, dia bubuh satu biji batu dalam mulut dia. Dia bubuh satu biji. Kenapa dia bubuh sebiji batu dalam mulut dia? Tiap-tiap kali nak cakap, kena keluarkan dulu batu tu. Jadi bila letakkan batu dalam mulut dia, menyukarkan dia nak cakap. Jadi hanya perkara yang mustahak je. Jadi kalau tak ada kepentingan, tak payah keluarkan batu daripada mulut. Bukan nak suruh abang-abang semua hari ni lepas ni pergi kutip batu depan-depan tu masukkan dalam mulut. Tak. Ini nak tunjuk cerita bagaimana orang zaman dahulu cuba nak beriltizam dengan mengurangkan bercakap-cakap, melainkan pada perkara yang baik. Jadi sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, satu ketika dia naik ke atas bukit Safa. Tuan-tuan kalau pernah pergi umrah, pergi haji, ada bukit yang tuan-tuan pergi nak buat sa'i, Safa dan bukit Marwah. Sahabat Nabi ni dia naik atas bukit Safa, maka dia sebut, dia kata, ya lisan, dia pegang lidah dia, wahai lidah, qul khairan taghnam. Mafhumnya, cakaplah perkara yang baik-baik, nescaya kamu akan beruntung. Waskut an syarri taslam, dan senyaplah daripada mengatakan perkara-perkara yang jahat, nescaya kamu akan selamat. Min qabli an tandam, sebelum kamu menyesal. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aktsaru khataaya ibni Adam min lisani. Kata Abdullah bin Mas'ud, mafhumnya, sesungguhnya aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, paling banyak dosa anak Adam ini adalah berpunca daripada lidahnya, daripada lisannya.
Lidah ni tuan-tuan, paling banyak dosa berpunca dari lidah. Walaupun saiznya kecil nak dibandingkan dengan banyak anggota-anggota kita yang lain. Kata ulama, lidah ni jirmuhu saghir, jirimnya kecil. Dalam bahasa Arab, jim rama dibariskan sebut jirmuhu saghir, saiznya kecil. Walakin jarmuhu kabir, bila tukar jim tu dari baris bawah jadi baris atas, jarmuhu kabir, maksudnya jenayahnya besar. Jadi lidah ni saiznya kecil, jirmuhu saghir walakin jarmuhu kabir, tapi dosanya, jenayahnya tu besar. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, hendaklah kita sama-sama menjaga lidah kita. Macam mana nak jaga lidah kita? Fikir dahulu. Fakir qabla an tatakallam, fikir sebelum berkata-kata. Kalau apa yang kita nak cakap itu, dia sama ada 3 tuan-tuan. Apa yang kita nak cakap ni, kita timbang dengan neraca syarak. Seperti disebut oleh faqih, seorang ulama mazhab Syafi'i, Ibn Rislan. Dia kata, wazin bihukmi syar'i kulla khatiri fa in yakun ma'murahu fabadiri. Maknanya timbanglah dengan neraca syarak. Apa perkara yang kamu nak buat? Kalau perkara tu dibenarkan oleh syarak, maka buatlah. Bila kita nak cakap pun timbang dulu dengan neraca syarak. Bila kita nak cakap dan kita fikir tuan-tuan, maka percakapan kita ni kita tahu, kita boleh tahu dia sama ada 3. Apa yang akan terbit daripada lidah kita ni, dia akan jatuh sama ada daripada 1 daripada 3 kategori. Kategori yang pertama, percakapan tu percakapan yang baik, yang memberi manfaat untuk akhirat. Kategori yang kedua, percakapan itu percakapan yang dosa, yang maksiat. Dan kategori yang ketiga, percakapan tu percakapan yang tak ada manfaat untuk akhirat dan juga tidak berdosa kalau cakap. Tak ada apa, tak sia-sia, percakapan biasa, tapi tak adalah sampai tahap dosa. Jadi kalau kita dah fikir dulu tuan-tuan, maka apa kita nak buat? Kalau percakapan tu percakapan yang sia-sia, tak berdosa cakap perkara tersebut, tak juga dapat pahala, apa nak buat? Kurangkan perkara tersebut, kurangkan perkara tu. Yang kedua, kalau percakapan tu percakapan dosa, jangan cakap. Datang duduk, kita baru duduk, ada orang buka satu topik tuan-tuan. Mungkin ada orang kata, kamu tahu tak apa jadi dekat rumah tangga cikgu tu, yang belakang rumah kita tu? Tahu tak? Dia orang nak mengumpat ni kadang-kadang mula mukaddimah dia tu tuan-tuan kan, dia kemain cara dia. Jadi agak-agak kita dah bunyi red alert, ini macam nak mengumpat orang je ni. Baru belajar mungkin dengan ustaz, mungkin ada ustaz ngajar di sini kata, mengumpat tu zikruka akhaka bima yakrah, kamu sebut tentang saudara muslim kamu perkara yang dia tak suka disebut di belakangnya. Ada orang yang ada masalah rumah tangga ni, suka orang sebut pasal rumah tangga dia di belakangnya. Tak ada tuan-tuan ya. Jadi agak-agak kalau kita dah tahu apa yang nak dibincangkan tu ada mengumpat, jangan kita sebut, jangan kita join. Maka kalau tahu apa yang nak disebut tu dosa, jangan sebut, senyap, jangan sebut. Yang ketiga, kalau perkara tu perkara baik, maka kita sebutlah perkara tersebut. Begitulah cara kita nak jaga diri kita untuk selamat. Begitu juga dinasihatkan supaya nak bercakap ni tuan-tuan, ingat Allah. Nak cakap ni ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya diri, adakah perkara yang aku nak cakap ni perkara yang diredai Allah, ataupun perkara ni Allah tak reda? Kalau perkara ni Allah tak reda, jangan cakap. Ya, ada orang zaman dulu dikisahkanlah, lebih kurang macam ni kisahnya tuan-tuan. Ada seorang orang soleh zaman dulu ni, dia jalan sampai dekat satu tempat ni tuan-tuan, ada tertulis baik-baik nasihat yang ditulis oleh orang soleh yang sebelum dia. Jadi tertulis di situ, muni'al lisanu minal kalami, kuhalang lidahku dari berkata-kata, fa innahu kahful bala'i wa jalibul afati, mafhumnya sesungguhnya mulut ini adalah lubang kepada bala, bencana, dan ia membawa kepada perkara-perkara yang tak elok. Muni'al lisanu minal kalami fa innahu kahful bala'i wa jalibul afati
fa inna taqta fakun li rabbika dzakiran. Tertulis di situ, kalau kamu ingin bertutur maka ingatlah Tuhan kamu. Jadi nak cakap ingat Tuhan. Wadhkurhu la tansawhu fil halati. Dan ingatlah Allah, jangan kamu lupa Allah pada setiap masa. Jangan kamu lupa, setiap masa ingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang soleh ni tuan-tuan, dia baca nasihat tu, dia sambung pula nasihat tersebut. Dia sambung. Tapi kalau nasihat yang pertama tadi sebut tentang bercakap, maka sambung si penulis itu, sambung orang yang baca tu, orang soleh yang kedua tu, dia kata apa? Orang soleh tu kata, wa ma min katibin illa sayabla, dan tidaklah seorang yang menulis melainkan dia akan mati, akan binasa. Maknanya dia nak sebut tentang menulis juga. Orang yang menulis pasti akan mati. Seorang yang menulis pasti akan mati. Wa ma min katibin illa sayabla wa yubqi dahru ma katabat yadahu. Tapi apa yang ditulis itu akan kekal setelah dia mati. Maka dia kata wa yubqi dahru ma katabat yadahu fala taktubu bikaffika ghaira syai'in. Maka janganlah kamu tulis sesuatu dengan tangan kamu melainkan yasurruka fil qiyamati antarahu, melainkan perkara yang akan menggembirakan kamu untuk kamu lihat di hari akhirat nanti. Jadi begitu juga menulis tuan-tuan. Kalau kita tulis apa-apa, kita tulis status, kalau zaman sekarang kita nak sambung lagi tentang, walaupun kita bukan orang soleh, kalau tulis status, tulis WhatsApp, kita ni akan mati. Tapi apa yang kita tulis itu ada selepas kita mati. Jadi kalau tak nak menyesal di hari akhirat, jangan tulis apa-apa, jangan buat status apa-apa, melainkan perkara yang kita yakin akan menggembirakan kita di hari akhirat nanti. Tambah pula zaman fitnah sekarang tuan-tuan, orang suka share macam-macam dekat WhatsApp. Jadi kita jangan bermudah-mudah untuk share sesuatu atau buat status sesuatu, atau share satu berita, melainkan setelah kita pasti kesahihannya dan perkara tu perkara yang boleh kita berkongsi. Adapun zaman sekarang banyak kerosakan-kerosakan yang tersebar di media sosial ini. Orang yang bertakwa tuan-tuan, orang yang baik, Muslim yang baik, ciri-cirinya apa tuan-tuan? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Mafhumnya, di antara tanda kebaikan seorang Muslim adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Perkara yang tak ada faedah baginya, dia tinggalkan. Dia tahu hidup dia di dunia ni, tujuan dia bukan untuk nak sibuk tepi kain orang, bukan untuk nak mengumpat orang sana sini. Hidupnya Allah jadikan dia di dunia ni untuk beribadah kepada Allah tujuannya. Maka atas matlamat dan tujuan itulah dia hidup di dunia ini. Dia buat yang wajib dan tinggal yang haram, dan dia nak tinggalkan dunia ini dengan salam, dengan sejahtera, dengan aman dan dengan tenang. Muslimin dan muslimat, moga Allah kurniakan taufik untuk kita beramal dengan nasihat ini. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, maka seperti yang kita mungkin dah sebut pada bulan yang lalu, kita nak menyambung kembali pengajian kitab kita yang telah terhenti sekian lama, iaitu pengajian ilmu fardu ain. Dan suka saya ingatkan, pengajian ilmu fardu ain adalah sangat penting bagi orang yang seorang Muslim yang mukallaf, kerana tanpa ilmu fardu ain, dia tak tahu bagaimana nak melaksanakan apa yang Allah wajibkan dan bagaimana nak meninggalkan apa yang Allah haramkan. Maka jangan seorang pandang rendah dan enteng pada pengajian ilmu fardu ain. Orang yang belajar ilmu fardu ain, amalkannya, laksanakan semua yang wajib dan tinggalkan semua yang haram, maka dia itu adalah orang yang bertakwa. Dan kalau dia mati dalam keadaan itu, kata ulama, yadkhulunal jannah min ghairi sabiqin azab. Dia masuk syurga tanpa didahului dengan azab. Maka hendaklah seorang mengutamakan dalam hidup dia untuk mempelajari ilmu fardu ain. Jadi sebenarnya kita dah masuk ke bahagian yang kedua yang membahaskan tentang hukum hakam berkaitan dengan taharah pada dahulu. Ya, dan saya masih ingat kita dah sebut tentang wudu, tentang rukun-rukun wudu dan perkara yang membatalkan wudu.
dan juga kita dah sebut tentang jenis-jenis air. Maka insya-Allah taala ya pada malam ini kita akan masuk ke bahagian at-tayammum. Kita masuk ke bahagian at-tayammum. Ya. Perkara cuma saya nak tanya, kalau tuan-tuan ingat, ada tak kita dah sebut tentang perkara kalau orang batal wuduknya, apa yang haram dia buat? Ada tak disebut? Contohnya dia tak boleh pegang mushaf Al-Quran. Ada, saya rasa ada dah sebut. Ya, baik. Maka insya-Allah taala pada malam ni kita nak sebut tentang babut tayammum. Jadi bab tayammum ni tuan-tuan, walaupun mungkinlah jarang-jarang kita dapat kita gunakan dalam kehidupan seharian kita, tapi bagus untuk kita tahu ya sedikit sebanyak tentang tayammum ini, kerana boleh jadi satu hari menimpa ke atas kita satu keadaan yang menyebabkan kita berhajat untuk nak gunakan kaedah tayammum ini untuk membolehkan kita solat. Ya, baik. Jadi kata tuan penulis, apa ada kitab muka surat 24, dia kata asbabut tayammumi thalathatun. Asbabut tayammumi thalathatun, sebab-sebab yang mengharuskan tayammum itu ada 3. Yang pertama adalah ketiadaan air, yang kedua adalah sakit, yang ketiga adalah berhajat untuk menggunakan air tersebut kerana kehausan haiwan yang muhtaram. Mari kita memperhalusi satu persatu apakah sebab-sebab yang membolehkan seorang untuk bertayammum. Yang pertama ulama sebut, iaitu kalau tiada air, man lam yajidil ma'a falyatayammam. Barang siapa yang tak mendapatkan air, maka dia bertayammum. Jadi apa maksud tak ada air ni tuan-tuan? Jadi bila kita sebut tak ada air, bukan maknanya kalau seorang bangun pagi daripada rumah dia buka pipe tak keluar air, terus dia tayammum dengan tanah depan rumahnya. Ya, cikgu, bukan macam itu. Ya, tapi ada kaedahnya untuk seorang kenal pasti bagaimana dia ini dikira sebagai tiada air. Jadi ulama sebut seorang yang tak ada air ini tuan-tuan, contohnya adalah kalau orang tersebut dia berada di satu tempat yang mana tidak ada air, dan dia yakin bahawa sekitar 3,000 hasta sekelilingnya itu, sekitar 3,000 hasta sekelilingnya itu tidak ada air. Kalau seorang tahu dia sampai di satu tempat yang sekitar 3,000 hasta keliling dia tak ada air. 3,000 hasta ni tuan-tuan lebih kurang bersamaan dengan 1,410 meter. Hampir kepada 1.5 kilometer. Jadi orang yang tahu bahawa tak ada air dalam lingkungan itu, boleh bagi dia untuk nak bertayammum. Baik. Sekarang tuan-tuan, ya, kalau seseorang dia tahu bahawa dalam lingkungan 3,000 hasta keliling dia ini, iaitu sekitar 1,410 meter keliling dia ini ada air, maka tak boleh bagi dia untuk bertayammum. Macam mana? Contohnya kalau tuan-tuan duduk di satu tempat, nama tempat tu kalau dinamakan A. Jadi 500 meter daripada rumah tuan-tuan ada rumah kawan tuan-tuan. Rumah tu nama tempat dia B. Tapi jarak rumah tuan-tuan dengan rumah kawan 500 meter. Rumah tuan-tuan tak ada air, tapi rumah kawan ada air. Tuan-tuan masih tak boleh bertayammum lagi, kerana dalam lingkungan 3,000 hasta keliling tuan-tuan ada air. Jadi kena dapatkan air dekat rumah kawan tuan-tuan. Mintalah dekat dia air sikit. Begitu juga kalau ada kedai berdekatan, mungkin 300 meter dari rumah tuan-tuan ada kedai runcit, jual air harga standard, harga berpatutan. Tak boleh tayammum lagi, pergi beli air tersebut, gunakan untuk ambil wuduk. Ya, ataupun rumah tuan-tuan dekat dengan Masjid Bandar Universiti yang ada banyak air masa itu.
100 meter je rumah daripada. Jadi bangun pagi, buka paip tak keluar air. Boleh tak tuan-tuan tayamum? Tak boleh, sebab rumah dekat dengan masjid. Masjid ada banyak air. Jadi datang masjid, ambil wuduk di masjid. Jadi macam itu ya tuan-tuan. Baik, itu situasi pertama. Situasi yang kedua, kalau tuan-tuan tak pasti, mungkin tuan-tuan pergi ke tempat baru, bermusafir sampai tengah-tengah highway, kereta rosak tengah jalan. Jadi dalam keadaan ni tuan-tuan tak pasti, adakah ada air dalam lingkungan 3000 hasta keliling tuan-tuan? Tak sure. Kalau tak sure, kata ulama, maka kena cari air, tapi dalam lingkungan lebih kurang 141 meter keliling sahaja. Kalau tak sure lah, dalam keadaan tuan-tuan tak sure ada atau tidak ada air sekitar dalam lingkungan 3000 hasta, lebih kurang 1410 meter keliling tuan-tuan ni, tuan-tuan tak pasti ada atau tak air, maka kena cari air. Tapi cari bukanlah cari seluruh 3000 hasta keliling tuan-tuan. Cari dipanggil sebagai haddul ghauth, sekitar 141 meter sahaja keliling tuan-tuan. Jadi kalau kawasan tu kawasan lapang, mungkin tuan-tuan boleh jenguk, pusing, tengok keliling macam itu. Kalau tak ada air sekitar 141 meter keliling tuan-tuan, maka dibolehkan untuk bertayamum. Jadi itu kita fahamlah hari ni maksud tak ada air. Bukan maksudnya kalau hanya kita bangun pagi buka paip tak keluar air daripada paip kita, tapi orang sekeliling kita tu ada air yang dekat-dekat dengan kita terus bertayamum. Tak, macam tu tak boleh ya, tak jalan macam itu tuan-tuan. Jelas ya. Jadi ini sebab pertama yang bolehkan seorang bertayamum. Tapi mungkinlah jarang-jarang kita jumpa situasi macam ini di negara kita, di Malaysia, yang alhamdulillah ya, walaupun sekali-sekala ada masalah air macam di Selangor baru-baru ni, tapi saya rasa banding dengan negara lain jauh banyak elok negara kita ni. Saya masa belajar di Jordan dulu tuan-tuan, selalu juga di rumah-rumah tertentu ni tak ada air. Kadang-kadang tu yang stres ni tuan-tuan, kita dah buang air besar, buka-buka paip tak keluar air. Ya tuan-tuan, apa jadi saya tak nak cerita lah lepas tu. Tapi tu antara kenangan dekat Jordan. Telefonlah tuan rumah yang jaga rumah tu, minta dia buka pam air kan. Kat sana kadang-kadang ada orang kontrol pam air tersebut. Kadang-kadang kalau tak cukup air, kita telefon pula, lori air datang masukkan air. Dia masuk macam hose bomber tu, masuk dalam kita punya tong kat rumah tu, masukkan air pula ya. Tu di negara-negara lain lah kadang-kadang kurang airnya. Baik. Sebab yang kedua ni tuan-tuan, apa lagi sebab yang membolehkan seorang ni tayamum? Sakit pun bolehkan seorang bertayamum. Ya, jadi abang-abang akak-akak mungkin dapat setengah jenis sakit yang boleh menyebabkan, yang membolehkan abang bertayamum. Tapi bila kita sebut sakit ni, bukan semua sakit bolehkan seorang bertayamum. Kalau seorang kena migrain, sakit kepala sikit, ataupun kena sakit perut cirit-birit ke, batuk selsema ke, ataupun seorang demam, dia kata tak berapa tahan sejuk lah ustaz, kena air, macam itu tak boleh bertayamum. Kalau setakat tak tahan sejuk sikit-sikit, ya, batuk selsema, migrain, sakit perut, cirit-birit, itu bukan sebab yang membolehkan seorang bertayamum. Sakit lutut ke, katanya tak larat nak pergi ke tandas ya, lutut sakit, kena osteoarthritis, ambil wuduk dekat tepi katil pun boleh, dekat atas kursi pun boleh ya, dengan sebotol air banyak ni cukup tuan-tuan. Ni nak ambil wuduk air banyak ni cukup ya. Jadi apa sakit yang bolehkan seorang bertayamum? Ulama kata sakit yang membolehkan seseorang itu bertayamum adalah sakit yang mana kalau dia guna air akan memudaratkan dia. Sakit yang mana kalau dia guna air menyebabkan anggotanya gagal fungsinya. Sakit yang mana kalau dia guna air melambatkan tempoh untuk dia sembuh daripada sakit tersebut.
Ya, jadi itu sakit yang membolehkan seseorang bertayamum. Adapun sakit-sakit yang macam apa, demam, batuk, selsema, itu tidak boleh untuk seseorang itu bertayamum. Jelas abang-abang semua ya? Baik, kita teruskan. Dan juga dia sebut di sini dia sebut juga berhajat, kalau berhajat untuk menggunakan air tersebut kerana kehausan haiwan yang muhtaram. Jadi tuan-tuan, ni kalau zaman dulu orang bermusafir bawa binatang, dia punya dabah, dia punya binatang tunggangan, mungkin air yang dia ada tu sangat sikit. Jadi sama ada dia bagi binatang dia minum atau dia guna air tu untuk berwuduk. Kalau dia tak bagi binatang tu minum, mungkin ada keadaan kalau dia tak bagi minum binatang tu mati kehausan. Maka dalam keadaan itu dia boleh bertayamum. Air dia ada tu dia boleh bagi untuk haiwan yang bersama dengan dia tu minum. Dan dia boleh untuk bertayamum. Baik. Okey, seterusnya kata tuan penulis rahimahullahu taala, syurutut tayammumi khamsatun an yakuna biturabin tahirin ghairi musta'malin wa an la yukhalitahu daqiqun wa nahwuh wa an yakuna bidarbataini lilwajhi wal yadaini wa zawalun najasati allati la yu'fa anha wa an yakuna ba'da dukhulil waqti wa yatayammamu likulli fard. Syarat-syarat tayamum ada 5. Jadi kalau orang nak buat tayamum, mana tahu kalau satu hari nanti tuan-tuan nak buat tayamum, mungkin tuan-tuan tiba-tiba tangan patah kena simen, tangan patah kena simen ya. Mungkin tuan-tuan nak tahu apa syarat-syarat untuk nak buat tayamum ni. Jadi syarat-syarat tayamum 5. Yang pertama, dilakukan dengan tanah yang suci, bukan yang musta'mal. Yang pertama, menggunakan tanah yang suci lah, bukan tanah yang bernajis. Dan bukan tanah yang musta'mal ni, tanah yang musta'mal digunakan untuk tayamum. Contohnya tanah yang maksud dia di sini adalah tanah yang orang tu dah guna untuk tayamum, dia sapu misalnya atas muka dia dan tanah tu jatuh balik daripada anggota, tanah yang dia terpisah, dia jatuh daripada anggota tayamum. Jadi contohnya orang dia tayamum, dia sapu muka, kemudian tanah yang di muka dia tu jatuh ke bawah. Tanah yang jatuh tu kira tanah yang musta'mal, tak boleh guna lagi untuk tayamum yang seterusnya. Baik. Dan hendaklah tidak dicampur dengan tepung gandum dan seumpamanya. Jadi tanah tu tanah yang tidak bercampurlah dengan tepung gandum dan sepertinya. Dan dilakukan dengan 2 kali tepukan. Jadi nak syarat untuk tayamum ni nak 2 kali tepukan. 2 kali tepukan bukan tepuk begini tuan-tuan ya, tapi tepuk di atas permukaan tu 2 kali. Kali pertama tepuk untuk menyapu bahagian tangan. Ya, kali kedua tepuk untuk menyapu bahagian terbaliklah saya. Kali pertama tepuk untuk menyapu muka, kali kedua tepuk untuk menyapu tangan. Dan tayamum ni hendaklah hilang najis yang tidak dimaafkan. Jadi sebelum bertayamum tu dia dah beristinja. Kalau orang tanya, ustaz, kalau tak ada air macam mana dia nak beristinja? Dulu kita dah belajar, tak semestinya istinja guna air. Istinja juga sah dengan batu atau yang seperti batu macam kertas, tisu dan sepertinya. Baik. Hendaklah dilakukan selepas masuk waktu solat. Jadi tayamum ni tuan-tuan, dia dia tidak sama dengan wuduk dari sudut mananya tayamum ni dia kena buat lepas masuk waktu. Jadi misalnya orang tu nak solat Isyak, jadi dia tak boleh tayamum dalam waktu maghrib untuk solat Isyak. Dia kena tunggu masuk waktu Isyak baru dia tayamum, baru dia solat. Dan syarat yang seterusnya, hendaklah bertayamum setiap kali solat fardu. Jadi solat ada solat yang fardu, ada solat yang sunat. Kalau untuk solat fardu, satu tayamum hanya untuk satu solat fardu sahaja. Jadi misalnya orang tu masuk waktu maghrib, dia tayamum dah, dia solat maghrib, dia tak kentut, dia tak buat perkara-perkara yang membatalkan tayamum masuk waktu Isyak. Boleh tak dia nak terus solat Isyak? Tak boleh. Dia kena tayamum lagi sekali, kerana satu tayamum untuk satu solat fardu. Baik.
Boleh sambung sikit, habis dah bab tayamum. Saya tambah 2 minit boleh ya. Dan fardu tayamum ada 5. Jadi fardu tayamum 5. Yang pertama, niat beserta perpindahan tanah dan menyapu muka. Jadi tuan-tuan kalau nak tayamum, maka cara dia tuan-tuan, yang pertama ya, bila tuan-tuan tepuk tu, jadi tuan-tuan tepuk ke atas permukaan tanah ya, tepuk atas permukaan tanah. Maka jadi tuan-tuan tepuk, dalam hati tuan-tuan hadirkan niat, nawaitu tayammum listibahati fardhis salah. Maknanya tuan-tuan niat, aku sahaja aku bertayamum untuk membolehkan aku solat fardu. Jangan tuan-tuan kata aku bertayamum untuk mengangkat hadas kecil. Tak, kerana ulama kata tayamum ni tidak mengangkat hadas. Tayamum tak mengangkat hadas, tapi tayamum membolehkan seseorang untuk bersolat. Ya, orang yang berhadas, tayamum membolehkan dia untuk bersolat, tapi dia tak angkat hadas tersebut. Jadi tuan-tuan niat, aku niat tayamum atau sahaja aku bertayamum untuk membolehkan aku solat fardu. Tuan-tuan niat dalam hati, nawaitu tayamum listibahati fardhis solat. Jadi tuan-tuan tepuk, hadirkan niat dalam hati. Kemudian semasa tuan-tuan memindahkan tanah daripada tuan-tuan tepuk tadi, semasa memindahkan tanah tu ke bahagian pertama di muka, tuan-tuan kekalkan niat, panggil istidamatun niat. Niat tu dalam hati sampailah ya tuan-tuan sapu bahagian pertama, juzuk bahagian pertama daripada muka tuan-tuan ya. Jelas ya sampai situ ya. Okey, jadi tuan-tuan nak sapu muka bagaimana? Tuan-tuan sapu begini, tuan-tuan sapu daripada bawah ni naik ke atas begini, kemudian keluar ke tepi dan turun ke bawah balik ya. Itu yang guru saya ajar ya tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok macam mana pergerakan. Mungkin tuan-tuan nak cuba tengok, bayangkan macam mana pergerakannya daripada bawah tengah ni, naik ke atas ya, kemudian keluar ke tepi dan tarik balik ke bawah. Cuba tuan-tuan pula buat pergerakannya bagaimana, dari bawah tengah naik ya, kemudian keluar ke bawah ya, sekali sahaja. Baik, seterusnya jadi tuan-tuan tepuk pula kali yang kedua. Tepuk kali yang kedua bahagian tangan pula. Jadi tuan-tuan sapu bahagian tangan. Tuan-tuan bayangkan tangan ni ada 3 bahagian. Sini bahagian 1, sini bahagian 2, sini bahagian 3. Sini 1, bahagian dalam jari ni 1, bahagian sini 2, bahagian sini 3. Jadi tuan-tuan nak sapu tangan kanan misalnya, letak jari kiri di belakang jari kanan macam ini ya, bahagian 1 ni letak di belakang, tuan-tuan sapu sampai ke siku begini. Jadi bahagian sini belum lagi guna, sini dan sini belum guna, sampai siku. Kemudian tuan-tuan tekapkan bahagian ini dan tolak sampai ke pergelangan tangan begini. Kemudian bahagian 3 ni pun belum guna, letak di belakang sini dan lalukan sampai lalu atas ibu jari begini. Jangan nampak tak tuan-tuan? Mungkin tuan-tuan boleh buat dengan saya macam mana pergerakannya. Jadi kalau untuk tangan kiri pun sama. Jari kanan di belakang jari kiri ya, jari kanan di belakang jari kiri. Cuba tuan-tuan buat pergerakan dia bagaimana. Sapu sampai ke siku. Kemudian sini terus dia tuan-tuan tak lepaskan, terus dari sini tekapkan yang bahagian kedua ni di depan begini dan sapu sampai ke pergelangan tangan. Kemudian letakkan bahagian 3 ni di sini dan sapu atas begini. Macam itu. Nampak ya abang-abang semua ya? Baik, jelas ya. Okey. Seterusnya, jadi itu yang kita sebut. Dan yang terakhir adalah tertib. Baik, kata penulis, perkara yang membatalkan tayamum ada 3. Melakukan perkara yang membatalkan wuduk, maknanya semua perkara yang membatalkan wuduk membatalkan tayamum. Kalau terkentut, terkencing ya, terberak, semua yang membatalkan wuduk juga membatalkan tayamum. Kalau tuan-tuan sentuh isteri tuan-tuan kulit ke kulit tanpa lapik, batal tayamum. Yang kedua, riddah. Kalau seseorang murtad, batal tayamumnya. Yang ketiga, mempunyai sangkaan ada air sekiranya dia bertayamum kerana ketiadaan air. Orang yang bertayamum sebab tiada air,
kalau dia sangka ada air, contohnya dia nampak dari kejauhan ada fata morgana, jadi dia sangka ada air, jadi batal tayamum dia. Jadi itu 3 perkara yang membatalkan tayamum. Dia habis dari sini bab tayamum. Siapa yang berhajat untuk mungkin berlaku pada dia patah tangan dan sebagainya, nak tahu detail, boleh rujuk saya secara personal, memperhalusi kaedah detail bagaimana. Kadang-kadang kita kongsikan juga apa yang ada di luar mazhab Syafi'i. Macam ada sebahagian pesakit saya yang mereka kalau ada pesakit jumpa saya, dia tangan patah dan pakai balutan semen, ya, ada sebahagian orang saya mungkin akan ajar pada mereka supaya guna cara mazhab Maliki, yang ni tanpa dia tayamum, dia ambil wuduk, dia basuh anggota yang sihat seperti biasa, dan bahagian yang sakit yang berbalut itu dia sapu di atasnya tanpa dia tayamum. Jadi ada detail lah tentang itu. Siapa yang dia berlaku pada di situasi berhajat untuk belajar perkara itu, boleh jumpa dengan, boleh WhatsApp atau hubungi saya secara personal. Barakallahu fikum. Allahu wa jazakumullahu khaira. Moga-moga ini bantu kita dalam beribadah, dalam melaksanakan kewajipan kita sebagai hamba Allah yang beriman di muka bumi ini. Kita tahlil 3 kali dan selawat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta diri dulu, ada program lepas Isyak di Manjung.